الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أما بعد، فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح وأوعد عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir meraihkan majlis akad nikah. Semoga semua yang hadir akan diberkati oleh Allah taala. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Allah taala mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia, umat yang bersih dan terpelihara keturunannya. Perkahwinan juga merupakan sunnah yang digalakkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah, kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, yakni Adam, yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan perkahwinan ini sebagai satu jalan untuk pasangan suami isteri mewujudkan hubungan kasih sayang dan persefahaman antara mereka. Allah taala telah berfirman: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya dalam kalangan kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Suami isteri yang melalui ikatan perkahwinan yang sah mempunyai tanggungjawab bersama untuk dilaksanakan. Antara tanggungjawab suami terhadap isterinya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bermaksud, apakah hak seorang isteri ke atas suaminya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberi makan bila kamu makan, memberi pakaian bila kamu berpakaian, dan tidak memukul muka, dan tidak menghina, dan tidak meninggalkannya melainkan di rumah tempat kediamannya. Antara tanggungjawab suami seperti berikut. Pertama, melakukan perintah Allah seperti sembahyang, puasa, zakat dan haji. Kedua, mendidik isteri menjadi wanita salihah. Ketiga, suami bertanggungjawab menyediakan nafkah seperti makan, pakaian dan tempat tinggal kepada isteri dan keluarga. Keempat, memberi peluang kepada isteri untuk mencari ilmu agama dan ilmu rumah tangga. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan ibu bapa dan keluarga isteri dengan adil dan saksama. Keenam, tidak menyakiti isteri dari sudut fizikal dan mental. Dan yang ketujuh, menjaga maruah isteri. Manakala tanggungjawab isteri pula ialah: pertama, mentaati suami selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Yang kedua, berusaha mencari ilmu agama. Yang ketiga, menghormati kedua ibu bapa mertua dan keluarga suami. Keempat, menjaga maruah diri dan suami. Yang kelima, mendidik anak-anak dengan didikan yang sempurna.
Dan yang keenam, tidak menyakiti hati suami. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.